Hai semua, Ivan di sini. Hari ini kami akan rakam video yang sangat hebat untuk anda. Kami telah membina 3 buah rumah selimut dan kami akan menghabiskan masa selama 24 jam di dalam rumah-rumah selimut ini untuk video kami. Kawan-kawan, jangan lupa like video ni sebab susah nak buat dan kami rasa kami buat yang terbaik. Memang benar. Kalau tak percaya, anda boleh saksikannya sendiri. Jadi bagaimana? Adakah anda sukakannya? Kalau begitu, marilah melawat kami dan kami akan ceritakan segala-galanya tentang rumah selimut ini. Okey, bilik mana dulu? Jom ke Ivan. Dia yang cadang bina rumah ni. Boleh, jom. Selamat datang ke sarang saya. Rumah hiburan saya yang sederhana ni. Memang sangat hebat. Wah, tapi saya ada satu peraturan khas dalam rumah saya. Apa dia? Sesiapa sahaja yang masuk ke rumah ini mesti sudah melanggan saluran kami. Oh, saya dah langgan. Saya pun dah langgan. Kawan-kawan, bagaimana pula anda? Langgan sekarang. Ivan, cerita rumah selimut awak. Bagus soalan tu. Saya ada banyak pilihan gaya untuk rumah saya dan saya pilih pilihan hiburan, pilihan yang terbaik. Saya ada TV besar, stering untuk main permainan, PlayStation, 2 alat kawalan, pembesar suara besar, tempat duduk yang selesa, lampu. Memang menakjubkan, rumah ni terbaik di dunia sekarang. Oh, dan saya hampir terlupa, salah satu benda kegemaran saya, meja football. Wah, memang hebat. Ivan, awak nak tidur di mana? Sebenarnya saya fikir nak tidur di tempat awak duduk sekarang. Jaga kelakuan sikit. Meja football ni gempak. Ivan, boleh saya dapatkannya? Saya tak fikir hiburan untuk rumah kecil saya. Tak maulah, bosan. Saya bagi meja ni kalau awak kalahkan saya dalam permainan saya. Sedia, mula. Ayuh, gol! Oh, sayang sekali terlepas peluang keemasan ini. Cut. Tidak. Saya betul-betul tak fahamlah. Mula. Dan checkmate, begitulah. Alamak, nampaknya saya tak dapatlah meja football tu. Baiklah, saya nak bersikap baik hati. Jadi saya rasa awak boleh terus simpan sahaja benda tu tanpa perlu pulangkan kepada saya. Betul ke? Sama. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Sekarang kita ke bilik siapa? Bilik saya. Anggaplah macam rumah sendiri. Rasa tak macam rumah saya langsung. Ya, ia juga sangat selesa. Tapi pada masa yang sama, ia sangat kecil. Dengar, saya cuba muatkan semua yang saya suka di sini. Saya ada segalanya di sini untuk berehat, bersantai, menjaga diri, melukis, membaca dan juga bersiap-siap. Oh ya, nak ambil beberapa topeng muka. Kita perlu. Apa ni? Kamu kena buka lah. Lendir. Ia melembapkan kulit dan menghilangkan jerawat. Tak boleh. Awak kena. Rumah saya, peraturan saya. Aduh. Menyegarkan kan? Dan saya ada pancuran mandian juga kalau tiba-tiba nak segarkan diri. How are you? Fantastic. Does your man look like me? No. Jom kita teruskan. Akhirnya. Oh, cukuplah tu. Di sini saya ada semua untuk perempuan. Makeup, dandan rambut, topeng muka. Apa ni? Oh, ini almari saya. Ada beberapa baju. Kenapa banyak sangat baju? Kita kat sini 24 jam je. Oh, awak dah pindah masuk ke? Tak. Inilah yang saya perlu untuk 24 jam. Wanita faham. Oh ya, tengoklah perpustakaan kecil saya. Perpustakaan? Dah ketinggalan zaman. Siapa je baca buku ni sekarang? Semua orang. Tak ada. Nah, saya pasti sesetengah daripada anda membaca buku. Komen sama ada awak baca buku atau tak. Buktikan pada mic kita ramai. Nanti kita tengok siapa betul. Tak. Awak akan baca. Ini adalah komen. Sir. Dan apa benda ni? Oh, ini untuk melukis bila saya bosan. Oh, kawan-kawan, tengoklah saya ada jadual senaman sekarang. Nak ikut tak? Ya, saya okey. Benda. Ikut saya. Baiklah, cukuplah setakat ini. Sekarang kita akan berehat sebentar dan kemudian saya akan tunjukkan kepada awak sesuatu yang sangat menarik, ya? Maria, senaman tadi memang bagus, tapi jom pergi bilik saya pula, okey? Jomlah. Setuju. Selamat datang ke rumah saya. Korang sukakannya tak? Wah, rumah ini sangat mengagumkan. Wah, memang cool dan selesa sangat.
Saya dah agak reaksi macam ni. Sebab tu saya letak banyak hiasan dan suasana santai. Saya siap dah tak tingkap lagi. Cantiknya. Wah. Pemandangan laut. Palsu je tapi ia menaikkan suasana. Jemputlah. Oh, terima kasih. Mestilah tak sebanyak barang seronok awak Ivan, tapi saya ada benda nak buat. Sebagai contoh, saya boleh membuat jus oren saya sendiri. Jus oren segar. Selain itu, saya boleh buat berti jagung dan gula kapas sendiri. Siapa nak cuba? Saya nak gula kapas. Saya nak berti jagung satu, boleh? Bagus, jom kita buat sama-sama. Bam, saya nak buat jus oren. Ini adalah jusnya dan ini pula adalah hampasnya. Baiklah, kita dah selesai. Jus oren segar. Wah, tengok tu. Banyaknya popcorn. Maaf Mike, saya dah buat bersepah sikit. Tetapi betih jagung ni sedap. Giliran saya pula untuk gula kapas. Tak berapa teruk untuk percubaan pertama. Nampak sangat menyelerakan. Dan sekarang, bahagian paling cool. Baring atas lantai dan jom kita buat hajat. Lampu. Dan sekarang, macam saya cakap, jom buat hajat. Ivan, idea rumah selimut ni memang hebat. Saya boleh tinggal sini seminggu. Kawan-kawan, kita dah buat kerja bagus. Tapi ada sehari lagi nak dihabiskan. Oh, kawan-kawan, saya kena bersenam ni. Saya pergi dulu. Bye. Saya nak main FIFA. Kalau nak, boleh join. Okey, jom. Boleh perlahankan sikit tak? Hey, saya sedang bercakap dengan awak. Saya tahu benda ni pasti akan berguna. Okey, ini tak membantu. Saya kena pergi ke jiran sebelah. Kawan-kawan? Hello? Aduh, benda ni buat saya jadi gila betul. Pengacau majlis. Kenapa tutup? Kenapa rosakkan keseronokan kami? Maaf, saya jiran sebelah awak. Rumah saya bergegar. Pergilah jalan-jalan, kami tengah ada kejohanan ni. Jalan-jalan baik betul permintaan mereka. Hei, apa yang sedang awak lakukan ini? Ya. Siapa yang matikannya? Siapa yang matikannya? Ya Tuhan. Apa dah jadi? Oh. Ivan, kita tak ada lampu sebab ada orang tutup Swiss. Oh ya, sekejap. Tapi siapa pula yang telah melakukannya? Saya rasa saya tahu. Mesti Maria. Dia kan merungut muzik terlalu kuat. Ya, saya rasa kita kena balas dendam. Dan saya dah ada satu idea yang menarik. Tunggu sebentar. Lihatlah ini. Kejap, apa tu? Ini. Ya, ular kawalan jauh. Tengok cara ia berfungsi. Letak ni. Dia pasti akan takut nanti. 3, 2, 1. Okey, ya, hidupkanlah. Hidupkan. Apa tu? Apa tu? Apa yang korang dah buat? Bukan saya. Ini semua salah kau, Mike. Padan muka sebab tutup lampu kami. Jangan sesekali datang dekat rumah saya dan bawa balik ular tak guna kau ni. Rasakan. Pergi Sam, okey? Dan saya kena pasang lampu. Ivan, kebetulan awak ada makanan ke untuk dimakan? Oh, tak masuk lagi. Apa awak tanya tadi? Awak ada snack tak? Saya kelaparan. Tidak. Malangnya, saya tak ada apa-apa. Tapi saya tahu siapa yang patut ditanya. Mike. Mike. Hai. Oh, Mike. Awak ada apa-apa yang sedap tak? Oh ya, saya ada semua untuk awak. Yang manis? Manis, masin, semuanya ada di sini. Nah, tengoklah. Awak boleh beli apa sahaja yang awak inginkan. Beli? Ini tidak adil. Kita kan kawan. Ya, kita kawan. Sebab tu saya bagi awak diskaun. Kau licik betul. Saya bukannya licik. Saya bijak. Jadi awak nak beli ataupun tidak? Kami tak nak beli apa-apa dari awak. Jom, Maria. Kita dah tak ada kawan lagi. Oh, okey. Awak boleh ambil. Tunggu. Awak boleh ambil. Tawaran istimewa. 50% untuk awak. Tak nak. A few moments later. Ivan, awak ada pengecas tak? Ivan? Orang tamak tidak dibenarkan masuk. Apa? Tahu tak? Awak tu yang tamak. Saya pergi tanya Maria. Tak apa. Saya boleh hidup tanpa awak. Macam mana kalau kita pesan pizza? Pizza? Oh, saya memang ingin memesan pizza. Awak tak perlu bertanya pun. Cepat, telefon. Oh ya, hello? Boleh kami dapatkan pizza? Dan burger juga. 3 pun boleh. 3.
Okey, boleh kami dapatkan 3 burger? Apa alamat awak? Tunggu, apa alamat kita ni? Kita tiada alamat. Beritahu mereka kita akan telefon semula. Kami telefon semula? Lihat, ada papan tanda. Boleh tulis alamat kita di sini. Jom kita namakannya Jalan Ivan ada di sini. Bagus. Oh, jangan lupakan kabin 2. Siap. Okey, jom pesan. Saya lapar. Hello, alamat kami Jalan Ivan ada di sini, kabin 2. Ya, sekarang jom kita tunggu. Ada sesiapa makan pizza ke? Saya nak sikit. Akhirnya. Ini memang hebat. Wow, boleh saya dapatkan pizza? Hei, berhenti. Stop right there, criminal scum! $20. Siapa tahu? $20 sepotong? Tahu tak? Saya tak perlukan pizza awak. Makanlah sorang-sorang. Betul tu? Aku ada rancangan. Mereka tak nak berkongsi dengan saya. Kalau macam tu, saya akan ambil sendiri. Biar saya uruskan. Itu sahaja. Sebab saya tak perlukan sesiapa pun. Saya akan buktikan. Mereka akan menyesal tidak berkongsi dengan saya. Jangan sampai saya ambil lebih banyak. Mantap. Okey, Jom kita sambung makan tengah hari. tunggu. Rasanya pizza tadi ada banyak lagi. Saya tak ambil pun. Nampaknya kita ada pencuri. Nasib baik saya ada CCTV. Mike rupanya. Dia masuk bilik dan ambil pizza. Macam tu saja ke? Tak percaya betul. Kita kena dedahkan dia. 12 seconds later. Masa untuk burger yang sedap. Ada pencuri. Kau. Ya, Parkon. Tak, bukan saya. Maksud saya, saya tak, tapi... Sedap tak burger tu? Saya belum makan lagi. Maaf, saya tak berkelakuan baik. Jom berbaik. Saya bawakan manisan. Itu lebih baik. Kami maafkan awak. Terima kasih. Nah, awak boleh ambil sikit. Awak baik. Terima kasih. Jadi kawan-kawan, jika anda nikmati video ini, sila pertimbangkan untuk like dan langgan saluran kami. Bye.